Lampu suluh ni memang nampak kecil, tapi bagi aku dia antara yang paling bijak. Dia ni bijak bukan sebab dia pandai matematik, geng. Dia ni bijak bukan sebab dia boleh buat karangan. Bila kita onkan dia, dia ada skrin. Tak cukup dengan tu, dia punya bijak ada pada cahaya dia ni. Mentol yang dia gunakan ni bukan jenis yang cikai-cikai tau. Kita boleh tukar-tukar je mood dia. Kita nak gunakan mood warm ke, kita nak gunakan mood dia jenis yang cool ke, kita nak gunakan mood dia jenis yang neutral pun boleh. Ini jenis yang neutral, ini jenis yang warm, ini jenis yang cool. Nampak tak perubahan cahaya? Bagi korang lah, nampak dia ni cantik ke tak? Silap hari bulan, gaya dia ni macam Transformers pun ada juga. Tak terlalu besar untuk diletakkan dalam tapak tangan. Nak dimain gantung-gantung buat keychain boleh. Daripada sudut waterproof, Nitecore Tiny3 ni cuma IP54. Waterproof IP54 bermaksud air renjes-renjes dia okey. Kalau hujan tidak sangat digalakkan. 1 lumen, 15 lumen, 65 lumen, 200 lumen. 200 lumen ni kau rasa tak cerah, kita tekan je button menu ni. Nak jadikan perumpamaan, ini yang biasa kebuka lampu merah, ini penangan 600 lumen. Bapak cerah teruk, tak pasal-pasal bilik ni. Masalah dia ni tu je lah, harga dia. Bukan ni yang ini. Harga dia nak kata mahal tu tak lah untuk kualiti dia, tapi untuk poket kita kan, aduh.